nak siap. Kau siapkan kerja aku untuk assignment untuk hari ni, boleh tak? Kenapa saya nak buat? Oh, kau tak nak buat kerja aku. Oh, sekarang ni kau dah pandai melawan tau. Apa yang aku suruh kau nak buat. Tolong, jangan. Oh, dia siap besar. Hello. Assalamualaikum. Boleh saya tahu saya sedang bercakap dengan Tuan Ismail ke? Ya, saya. Kenapa? Maaf mengganggu Tuan. Saya pengetua daripada Sekolah Sungai Raja 3. Saya nak maklumkan yang anak Tuan tak sedarkan diri. Apa dia? Puan? Saya tak dapat masuk ke? Baik, saya akan ke sana sekarang. Puan pengetua ke? Ya, saya. Jadi, apa yang berlaku dekat anak saya ni, Puan? Kawan-kawan anak Tuan laporkan yang anak Tuan jatuh longkang. Jatuh longkang? Ya, jatuh longkang. Takkan sampai masuk hospital jatuh longkang? Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Saya datang ni nak buat siasatan tentang kes seorang pelajar yang luka parah. Oh, yang tu tak payah susah-susah nak siasat. Memang salah budak tu sendiri. Tapi ibu bapa pelajar tersebut dia menafikan kenyataan Puan. Alah, susah-susah je lah. Mesti begitu. Macam ni lah. Tak payahlah ikut prosedur semua tu. Susah-susah je. Sebenarnya apa yang jadi? Macam ni. Okey, faham. Jadi terima je lah kenyataan yang pelajar tu memang jatuh longkang. Kes selesai. Nama Encik pun okey. So kita deal je, Cik. Deal. Polis mengesahkan bahawa siasatan berhubung kejadian seorang pelajar yang cedera baru-baru ini telah selesai dijalankan. Hasil siasatan mendapati tiada unsur jenayah atau sebarang laku pihak lain dalam kejadian tersebut. Luka macam ni masuk hospital. Macam kena bully je. Takkan nak jatuh sebagai sendiri. tindakan lanjut AFA dan telah dipercayai berpunca daripada kecuaian diri sendiri. Jadi aku kena post video tu. Kasih viral satu Malaysia tahu. Dalam salah satu kes kemalangan tempoh hari lalu, kami telah mendapati dokumen baru tentang kes itu dengan video bukti yang kes itu ada unsur rasuah. Rasuah? Kamu pasti dokumen ini sahih? Pasti, dan ini semua dari sekolah tersebut. Baik. Arahkan pegawai SPRM untuk menangkap mereka. Selamat pagi Puan. Kami dari pihak SPRM dan Encik Umar, Puan Anisha, kami menyerahkan warrant tangkap sebab kamu didakwa dalam berhubungan rasuah dalam kes kemalangan pelajar itu. Ha? Oi, aku polis. Aku yang tutup kes ni. Betul? Kalau macam tu, Tak payahlah ikut prosedur semua tu. Susah-susah je. Apa betul buat dengan polis tu? Kena rakam ni. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah membuka siri siasatan berhubung kes kemalangan yang melibatkan seorang pelajar selepas satu rakaman video tular di media sosial yang menunjukkan berlaku urusan rasuah antara seorang pegawai polis dan pengetua sekolah bagi menutup kes tersebut. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 17 dalam kurungan B Akta SPRM 2009. Namun hasil semakan semula rakaman CCTV mendedahkan insiden itu sebenarnya kes buli, bukanlah kemalangan daripada kecuaian diri sendiri. Agak ada kena bully. Badan muka kau polis dan pengetua kena dakwa dengan SPRM.